PMX dah kata tiada bayaran pendaftaran diperlukan. Mengapa dalam surat tawaran kemasukan tidak dinyatakan sekiranya tidak berkemampuan untuk membayar yuran pendaftaran? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pasal Haim Helman. Dulu hebat. Saya bila mula kenal dia ada satu motivator dalam TikTok dia. Saya tak kenal dia lah. Hebatlah cerita dia berkeluarga miskin, bapak penoreh getah, pergi universiti, masuk overseas, pergi. Memang sedih, menangis. Waktu tu saya tak kenal dia sebelum dia masuk politik. Tapi cerita dia banyak drama. Cerita yang satu dibuat drama, ya, seolah sedih. Tapi itulah kesian. Masuk politik ni mereka ni langsung dia punya otak dia punya mulut dia terus auto jadi pindah jadi terpaksa pengikut mereka untuk nak kesian tolong awak walaun jangan dok percaya orang macam ni. Ulaslah satu kisah di mana hari ini ibu-ibu ayah-ayah semua ada di sini. Anak dapat masuk asasi, anak dapat masuk matrik, anak dapat sambung belajar lepas SPM, tapi dekat borang tawaran tu dia katakan kena bayar yuran. Kalau di Negeri Sembilan ni ada USIM, lebih kurang asasi USIM RM2,030 dan bayaran pendaftaran ni kena diselesaikan sebelum mendaftar. Betul tak? Saya angkatlah perkara ni, melompatlah semua Okey cerita yang sama Universiti Kerajaan Kedah Unisyam tu pun sama. Semua nak cerita bayar. Biasalah bayar 2,300 pun bukan 23,000. Apa masalah dia? Oh, korang tak mampu. Berapa orang tak mampu? Tak mampu pun takkanlah universiti nak tolak balik. Ada. Dia rasa tak sadar cita-cita pun. Mungkin tak tahulah. Tapi kononnya kerana itu ada budak tak ada duit nak pergi daftar. Pergilah jumpa wakil rakyat. Pergi jumpa Steven Sim. Tapi dijadikan modal politik. Cerita satu. Mungkin ada cerita yang terselit mana terselit sini. Katakan apa? Mengatakan PMX dah kata tiada bayaran pendaftaran diperlukan. Soalan saya mudah. Mengapa dalam surat tawaran kemasukan tidak dinyatakan sekiranya tidak berkemampuan untuk membayar yuran pendaftaran? Kenapa perlu masuk dalam surat itu? Bila benda ini kes terpencil, kau pergi daftar, bagi tahu. Tak perlulah tulis PP cetak dekat surat tawaran tu. Itu yang jadi persoalannya. Kenapa tak ada surat itu tak mampu bayar? Benda itu benda secludednya terpencil. Terus saja kerusi untuk mendaftar. Mengapa tidak dimasukkan? Playing politics. Hari ini tuan-tuan lihat. Saya minta maaf. Kita kena jelas supaya anak orang miskin dapat surat tawaran. Dia bagi tahu ayah dia, ayah saya dapat masuk ke USIM. Dan tapi ayah bayaran yurannya RM2,030. Itu belum kos perjalanan. Kata daripada Kedah nak datang ke USIM. Belum kos nak beli barang-barang. Mungkin easily RM3,000, RM3,500. Mungkin. Jadi bila ayah dia tengok saja RM2,030 nak kena bayar, apa yang berlaku? Ayah dia kata, abang, ayah minta maaf lah. Gaji ayah pun kerja kilang dapat RM2,000. Ada 5 orang lagi adik sekolah. Mak pula tak sihat. Agak-agak apa anak tu kata? Tak apalah ayah, saya tak belajar lah. Mungkin ada satu lah. Sebenarnya banyak lagi cara lain. Semua bukanlah ayah bapak seorang je. Adik-beradik kau 5 orang ada yang ada kerja. Jumpa pakcik, pak ngah apa semua. Jumpa pejabat wakil rakyat, wakil parlimen. Boleh je. Ataupun pergi universiti bagi tahu. Kita tahu rakyat bukan kan itu rupa. Tapi dijadikan satu cerita, dijadikan seolah benda itu Allah. Separuh daripada pelajar-pelajar yang berdaftar masuk tak percaya masuk menarik diri daripada mendaftar sebab tak cukup duit RM2,300. Bukan RM23,000. Tapi jahat betul lah. Memang tak boleh pakai lah. Tapi